Ali sampai teman-teman. Tengok Ali Ancem. Ali Ancem pakai kuning. Comelnya dia. Hai teman-teman, Ali ni ada baju uniform baru ni. Comel tak tu? Baru sampai. Comel ni uniform Ali ni. Uniform sekolah tadi Kak Ali ni. Comelnya. Tengok. Sekolah nama Little Khalid. Oh, namanya Little Khalid. Ni ada sini. Sini tak ada. Ni ada gambar. Ni gambar Little Khalid. Oh. Ibu jom masuk. Kata telefon anting. Jom lah telefon. Okey. Ali nak apa? Main Lego teman-teman. Dah tu ibu tak keluarkan tu. Petung kentung. Petung kentung. Ibu tak ada. Ibu tak ada yang tadi. Petung kentung. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Hari ini sore hari, petang hari. Ali baru je lepas mandi petang, kan? Ini selepas mandi dia nak main Lego pula. Sebab kalau pagi Ali tak sempat main. Sekarang Ali pagi sekolah, kan? Kalau pagi-pagi Ali sekolah, jadi tak sempat main. Nah, ni tadi balik sekolah tu selalunya baring-baring tertidur. Lepas bangun tidur, makan, lepas tu mandi, lepas tu nak main Lego dia ni. Buat gitu. Ni, ibu temankan ni. Lepas tu ibu tak dibagi naik atas teman-teman. Suruh fokus dengan Ali je. Teman Kak Ali je. Tak boleh tak bagi ibu nak buat apa-apa. Kan? Ibu naik atas nak angkat kain pun Ali ngamuk. Nangis. Nak baik ibu tinggal Ali. Tu. Sambil temankan Ali main Lego, bunda nak sharing sikit teman-teman, kat teman-teman ibu. Bunda ni daripada pagi tengah hari tu hari ini tiba-tiba teman-teman, pagi-pagi ada yang WhatsApp minta tolong carikan kerja. Lepas tu yang info ke bunda pun sama, kalau kat sini ada kerja, nak kerja kat Malaysia. Tak boleh kerja. Bukan ibu yang nak kerja, kawan ibu. Ali ingat bunda yang nak kerja. Ali tak bagi ibu kerja kan, suruh teman Kak Ali je macam ni teman-teman. Okeylah, ada 2 orang yang minta tolong ke bunda mencarikan kerja kat Malaysia teman-teman. Lepas tu bunda tanya nak kerja ke? Ya, kenapa kat sana tak ada? Katanya dah mencari kerja merata-rata tak ada kerja teman-teman. Kalau kat Indonesia tu, kat kampung macam kampungnya bunda itu memang susah kalau nak cari pekerjaan tahu teman-teman. Kalau macam kat bandarnya macam kat Jakarta ke macam tu bunda tak tahulah, mungkin mudah nak cari kerja ya. Tapi kalau kat kampung-kampung macam di tempat bunda tu memang susah tahu teman-teman. Sebab kalau kat kampung bunda itu kan banyak yang punya tanah macam tu, menggarap tanah, ladang, bertanah macam tu lah. Jadi kalau umpama macam nak kerja itu memang susah, bukan main. Umpama kita ada emergency kesulitan, perlu duit macam tu, itu susah tau teman-teman kalau nak cari kerja. Beza, sangat-sangat beza dengan yang kat Malaysia ni teman-teman. Kalau kat Malaysia ini ya, tak kira di kampung ke, di bandar ke, di kota ke, macam tu. Kalau kita umpama perlu pekerjaan itu, kita keluarlah rumah, carilah kedai-kedai itu. Pasti ada jawatan kosong, kerja kosong, lowongan kerja kalau kat Malaysia itulah. Itulah tu hari ada yang tanya lah sebetulnya beza Malaysia dengan Indonesia itu terutama bezanya ya ini ya teman-teman, untuk masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kat Malaysia ini memang mudah nak mencari. Kalau di Indonesia itu memang sulit sekali.
apalagi ke Indonesia tuh kalau umur dah menikah macam 40 ke atas itu memang susah nak mendapat pekerjaan. Yang muda pun susah, apalagi yang tua kalau ke Indonesia itu ya teman-teman. Ini Bunda cakap kat kampungnya Bunda ya teman-teman. Kalau tempat tahulah kalau di tempat lain itu senang atau mudah mencari pekerjaan ya teman-teman. Kalau di kampung Bunda itu memang betul-betul susah lah tempatnya. Teman-teman pun tahu kan masa Bunda balik kampung ya macam itulah kampungnya lah, keadaan kampung Bunda lah macam tu. Kat sana banyaknya orang tu bertani, nak kerja pun kerja kebun. Okay, kasih Ali dah. Ali buat apa? Ali buat apa? Kalau kat kampung Bunda itu memang banyaknya kerja kebun. Biasalah kalau kerja kebun ladang tuh kalau masa musim bertanam itu banyaklah pekerjaan. Tapi kalau macam ubi ataupun padi sudah mau panen itu sudah susah lah, sudah kurang lah kerjanya kan. Ali jumpa Spiderman. Ya itulah mungkin ya teman-teman, dari situ juga ya yang sekarang di case tengah viral kan yang ramai warga negara Indonesia itu, tenaga kerja Indonesia yang yang katanya nak kerja ke Kamboja itu sampai disiksa, disekap, diambil ginjal, buah pinggangnya itu ya mungkin karena seperti ini ya teman-teman ya. Di sana yang orang kampung susah nak cari kerja. Lepas tu datanglah, jumpalah dengan orang yang ejen-ejen kata nak bagi pekerjaan dengan gaji yang mahal macam tu. Jadi yang macam orang-orang tak tahu, orang kampung tu jadi ikut. Ali ni kalau ibu ngoten kacau teman-teman. Tengok ni. Kan, jadi yang macam orang tak tahu, lepas tu perlu pekerjaan, hidupnya susah, jadi macam tergiurlah dengan tawaran gaji besar macam tu. Iya, Bunda pun baca Bunda tengok-tengok itu yang kat TikTok itu yang terselamat dari Kamboja itu, katanya mula-mulanya itu dia orang tu ditipu nak kerja kat Malaysia, kat restoran dengan gaji besar, tapi bolehnya sekarang masuk dengan ilegal. Memang betul lah sekarang kan katanya permit nak masuk ke Malaysia ini kan sekarang susah teman-teman. Jadi dia orang pun tahu masuk datang ke Malaysia dulu katanya. Ada yang cerita dari Batam terus pergi ke Malaysia, lepas ke Malaysia dibawa ke Thailand, ke Myanmar, baru sampailah ke Kamboja macam tu. Tadinya ditipu je itu, katanya mau kerja di Malaysia dengan gaji besar, tak payah permit, tapi tiba-tiba dibawa-bawa sampailah ke Kamboja. Di sana disuruh kerja macam jadi scammer. Kalau yang tak tahu, tak pandai, tak dapat target, disiksa. Lepas tu yang melawan diambil ginjalnya. Ya Allah, ya teman-teman, sekarang ni viral betul lah kak TikTok macam tu. Sedih ya, sedih lah teman-teman. Walau bukan saudara kita, tapi kita ni sesama macam satu negara dengan Bunda. Dulu ingat, sebab dulu pun Bunda macam tu, hidup kat kampung susah. Lepas tu ada niat nak merantau, nak merubah kehidupan. Sekali dah pergi merantau, kena tipu, dijual, kan, menjadi pemerdagangan manusia. Bunda merasalah macam mana kan dulu. Nasib baik ya dulu ini Bunda ni ikut ejen betul-betul. Alhamdulillah dulu jumpa ejen yang betul-betul. Kalau jumpa ejen yang jahat macam tu, tak tahulah kak, mungkin dah tak selamat sampai sekarang. Itulah ya teman-teman, kalau ke Indonesia itu tempat kampungnya Bunda itu memang sulit, sangat-sangat sulit kalau nak mencari pekerjaan yang macam kat Malaysia ni. Maksudnya kita keluar rumah, lepas tu kita cari-cari kedai, nanti kita meminat kak kerja restoran ke, kak kedai-kedai perabot ke, macam-macam lah jenis kerjaan kat sini banyak, mudah ada macam tu. Ya macam ni lah contohnya Bunda ni, walaupun duduk rumah dapat jugalah nak jaga-jaga anak orang, dapat jugalah duit. Maksudnya walaupun di rumah. Kalau di kampung Bunda itu memang sulit, kecuali memang kat sana tu ada tanah macam tu,
Itu lumayanlah ditanam macam tu, hasilnya ada. Kalau yang macam hidup pas-pasan tak ada, memang sangat-sangat sulit kalau kat kampungnya Bunda tu. Tentu dah. Tengok Cik Ali kalau ibu konten. Tapi ini baik hari ini dia baik. Tak baiknya apa? Ibu naik atas mengamuk. Tinggal Ali je ke? Ini si Cik. Dah buat apa tu? Dah siap. Ali buat apa tu teman-teman ni? Kereta je motor 2. Oh, ini kereta. Ini motor 2. Ini. Ini tempat parking ke? Lepas tu ni spidernya letak mana? Oh, itu orang. Masuk. Oh, spidernya kat situ. Mana? Ibu ni. Dia buka. Oh, orangnya sana jadi drive teman-teman tu. Kan? Pas tu. Okey. Lalu tekan ni. Ibu, kalau mana? Kalau tekan tempat hijau ni dia tutup. Itu pintunya lah. Kalau yang kuning ni. Oh, ini lori. Nak buat berangkas. Ini lori ke kereta? Oh iya. Oh, lori. Kereta. Tingginya. Kereta besar. Ini motor teman-teman yang ni dua. Okey teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video Bunda hari ini. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Lanjut nak teman Kak Ali. Teman Kak Ali main Lego. Sambil tunggu mama dia balik kan. Sambil tunggu mama dia balik. datang.